buat sesi fitting ni sebanyak 2 kali. Ekstrim di mana bahu dan dada yang sangat kepak, sama ada terlampau ketat pakai suit tersebut. Masalah yang sering berlaku dekat bodybuilder ini apabila mencantik baju adalah saiz badan yang tak sekata. Macam saya Samad, dia mempunyai fizikal yang ekstrim di mana bahu dan dada yang sangat lebar. Disebabkan itu, untuk sesi fitting kali ini kita kena lebih teliti. Untuk saya Samad, kita buat sesi fitting ni sebanyak 2 kali untuk pastikan yang suit yang dipakai saya Samad ini betul-betul selesa dan kena dengan badan bodybuilder seperti saya Samad. Sebab tu fitting, kita perasan bahagian wings kepak saya Samad ni agak terlampau ketat bila mana pakai suit tersebut. Oleh itu kami adjust sedikit pada bahagian cross back. Kami tak boleh sekadar besarkan baju sebab ini akan membesarkan keseluruhan baju tersebut. Oleh itu solution yang kami buat adalah dengan melebarkan ukuran cross back pada pola belakang baju, mengubah semula lengkung arms tu dengan scoop sedikit bukaan lubang lengan di bahagian belakang ke arah luar dan meluaskan bahagian atas side seam iaitu bawah ketiak. Dengan mengubah bahagian tersebut, kita memperluaskan bahagian wing yang sebelum ni ketat dan membuatkan saya Samad tidak selesa. Jadi kepada bodybuilder di luar sana, adakah anda pun hadapi masalah seperti ini apabila membeli baju? Boleh ceritakan di ruang komen. Dan kalau nak tahu hasil dia macam mana, boleh stay tune part 3 kita bersama Saya Samad. Tengok bila ketahanan suit ni boleh tahan ni tak main gym. Tapi bila saya test